Macam katalah saya pergi ke negara China, disambut baik oleh Presiden Xi Jinping dan kegiatan dengan syarikat-syarikat. Itu kerana Maida, Madrid telah bekerja sebelum itu. Kementerian Luar bekerja sebelum itu. Ini yang menyebabkan ada keyakinan sistem politik kita stabil. Bagaimana nak jamin stabil? Kerana kita bekerja sama. Kerana kita tidak ada majoriti. Jadi sebab itu kita kerjasama dengan parti-parti yang ada prinsip dan sehaluan dengan kita. Apakah kita memenuhi semua keperluan? Tak betul. Tanya orang Melayu, banyak tak puas hati. Tanya orang Cina, dia dah ada yang belum buat. Tanya orang India, dia pun boleh tahan duit bising dia. Tanya orang Dayak, Iban, dan juga Kadazan, Dusun, Murut. Masih ada harapan untuk kita perbaiki dalam beberapa bidang. Dan ini bukan jadi masalah. Tetapi perbezaan pendapat tak semestinya kita bermusuh. Mana boleh kita selesaikan semua masalah? Cuba dari masa ke semasa, tahun ke tahun, selesaikan dengan baik. Malaysia ini kukuh kerana perpaduannya. Di Langkawi memang majoriti Melayu. Tapi ada kelompok Cina, kelompok India yang harus kita satu ni. Siam. Dan sekarang ni Burma apa dah. Ya. Jadi kalau kita ada sikap permusuhan begini, dia tidak akan menyelamatkan negara kita. Cuba sebut kepada saya mana negara mana dengan sentimen kaum yang kuat yang boleh stabil dan menarik perhatian orang. Tak ada. Sebab tu susah bagaimanapun kita kena cari jalan menyelesaikan. Ini yang kita lakukan dalam membina kerajaan perpaduan Madani sekarang ini dengan parti-parti yang bersama dengan kita. BH, PN, GPS, GRS. Ini yang menyebabkan tidak boleh digoncang kekuatan kita, terutama di peringkat pusat, peringkat parlimen. Ini menyebabkan kita boleh bentangkan apa-apa pindaan perlembagaan, termasuk yang agak sukar. Apakah kita gunakan kuasa itu untuk rebut kekayaan? Tak. Orang kritik memang boleh. Tetapi sudah harus tahu, kita tidak izinkan mana-mana rundingan terus kan. Mesti ada tanda. Kementerian lulus, bawa Kementerian Kewangan. Kena cek lagi. Ini sistem yang kita jaga mengelakkan daripada apa-apa keterlanjuran. Jadi sebab itu saudara, saudari harus berkukuh dan terapati kita. Ismail kena tengok. Ini sejak beberapa setahun yang lalu, ini cabang yang pertama yang saya jumpa. Kalau tak ada kebaik ahlinya tak tambah, ranting tak tambah, hang jaga ramai. Ini malu-malu saya pergi tengok tak ada perubahan. Jadi sebab itu saya minta kawan-kawan yang ada bagi kerjasama, ukuran dia apa? Ukuran dia keanggotaan. Ukuran dia apa? Kegiatan. Ukurannya apa? Ranting. Jadi ini yang harus kita beri tumpuan. Kalau tidak, tak ada kemajuan dalam kita. Ya. Saya yakin, ya, walaupun parti seperti biasa, ada masa sedikit sebanyak persaingan. Seperti mana ada cabang lah. Cuma cabang tu media tak lapor lah. Tapi saya tengok setengah pertandingan tu sengit betul. Macam nak gutuh gunung-gunung. Ya. Tetapi selesai patut satu misi dulu. Dan kita maafat. Kerana yang bertarung itu kebanyakan orang-orang yang juga berjasa. Jadi jangan ambil sikap bermusuh. Sikap sedikit berbeza pendapat, tapi mesti ada ihsan dan kasih sayang di kalangan juga. Jadi saya harap ada difahami. Begitu juga kalau ada orang bangkitkan persaingan peringkat pusat. Orang banyak yang susah hati. Saya tak sangat susah hati. Kerana saya kata, ini yang bersaing, timbalan presiden, naik-naik presiden, pemuda, wanita, itu di kalangan sahabat-sahabat lama, sahabat-sahabat setia. Sebahagian besar daripada mereka itu pejuang-pejuang asal. Jadi oleh itu, kita jangan tambah perhangatkan, tingkatkan suhu kehangatan. Kita mesti leraikan dengan baik. Kerana apa pun, walaupun kita mungkin berbeza pendapat dalam satu perkara, kita tak boleh nafi jasa, khidmat, pengorbanan
yang tinggi oleh orang-orang ini. Jadi sementara kita pilih nak sokong A atau B, jangan kita lupa bahawa A dan B dan C dan D dan E di semua peringkat naik presiden, pemuda, wanita, itu orang-orang yang ada jasa kepada kita. Sebagiannya lebih jauh pengorbanannya, lebih jauh kerjanya daripada kita. Jadi janganlah kita bagi pandangan ataupun sanggahan yang berlebihan. Kerana kita lupa hebat-hebat kita tak boleh saingi perjuangan dan sumbangan mereka yang ramai ini. Ya. Saya tengok senarai calon-calon naik presiden umpamanya. Ramai yang cukup layak. Kalau saya boleh ada tempat umpamanya 2 timbalan presiden, dua-dua saya sokong. Kalau ada 11 naik presiden, 11-11 saya sokong. Ya. Baik, AMK tak ada calon. Saya Dr. Taufik tak berani. Tapi timbalan naiknya ada. Kalau kita tengok semua rekod dia baik. Jadi kalau kita beda, kita pilih A dan tidak E atau pilih C, janganlah kita rendahkan martabat orang lain kerana perjuangan. Ini yang disebut adab dan akhlak dalam perjuangan. Saya tak nafikan kadang-kadang keterlanjuran ini menyebabkan orang lupa dua parti ini terasnya apa? Madani, apa dia teras dia? Pembangunan. Semua negara bercakap soal pembangunan. Pertumbuhan. Digital. Transformation. AI. Semua bicarakan. Tapi apa keistimewaan kita? Soal nilai. Soal prinsip. Yang ini yang kita kena jaga sebagai teras dia. Kalau kita ingat ini, maka soal akhlak itu menjadi keutamaan.